Kami baru saja dapat berita. Jack tengah jadi perhatian ramai kerana jualan haram. Jadi sekarang berada dalam tahap polis untuk siasatan lanjut. Diketahui pada mulanya Jack atas tujuan ekonomi membeli ubat tiruan murah dari India untuk dijual dalam negara. Lepas makin faham dan tahu kesusahan pesakit kanser, dia mula jual lebih banyak ubat. Ubat tiruan ini harganya berpatutan dan beri harapan pada drip saya dah habis. pesakit. Cepat, tolong saya. Memandangkan ia tidak melalui saluran kelulusan yang sah, ia kesalahan besar kerana telah melanggar peraturan pengurusan ubat di negara kita. Tolong saya, Dan Dr. kes ini Lucas. dipandang Tolong serius rekod saya kerana cepat. ia melibatkan Kenapa? nyawa ramai. Isteri saya tak sedarkan diri. Apa? Tolong Sekejap, tengok beg dia. ubat. Cepat. Jom pergi. Dia kena stroke. Kenapa tak bawa pergi hospital? Dah pergi. Doktor kata kena buat pembedahan. Kosnya lebih 100,000. Awak pun tahu keadaan kami ni. Dua-dua sakit dah perlu ubat. Manalah saya mampu. Kalau tak buat apa-apa, ia boleh melarat tau. Saya buat aku panca. Selamatkan dia dulu. Dudukkan dia. Okey. Oh, Grace. Dah sedar. Dia dah sedar, doktor. Apa dah jadi ni? Apa jadi kat saya, Jason? Apa yang dah jadi? Awak pingsan tadi. Dr. Lucas selamatkan awak. Dr. Lucas, terima kasih ya. Kamu memang doktor hebat. Kamu dah selamatkan saya. Saya terhutang budi dan akan balas jasa kamu tu. Makcik Grace baru sedar, tapi tak pulih sepenuhnya. Kena buat satu set akupunture dan makan ubat. Satu set dia? Satu set rawatan. Kena bayar berapa? Semuanya 6,000 je. 6,000? 6,000. Abang Jason, saya okey je. Saya tak boleh susahkan awak lagi. Saya tak nak berubat lagi. Tak berubat? Tak boleh macam tu. Ini stroke, makcik. Bukan sakit kepala atau demam. Kalau biarkan je, boleh ancam nyawa. Doktor Lucas. Awak kena faham. Mana saya ada duit sebanyak 6,000 tu. Macam ni lah. Awak rawat dia dulu. Saya masih ada duit ekor lembu. Bila saya jual, saya akan bayar 6,000 tu. Boleh tak? Dr. Lucas. Dr. Lucas. Tolonglah, Dr. Lucas. Pakcik, apa ni? Janganlah macam ni. Kami takkan lupa kebaikan kamu. Saya tak kata saya tak nak buat. Tolonglah rawat dia. Saya sanggup buat apa saja. Tulis surat hutang. Oh ya, pakcik. Esok datang klinik ambil ubat, ya? Kamu simpan. Ya. Marilah pergi. Saya jual orang Makcik pasti akan balas budi kamu. Ya. Awak tunggu apa? Cakap. Dr. Lucas! Kenapa datang lagi ni? Dr. Lucas, kau makan ni je. Isteri tak masak ke? Dia dah lari. Lawaklah. Dr. Lucas memang pandai betul melawak.